Kemahiran saintifik, Sains tahun 1. Berikut adalah organ deria anggota badan manusia. Yang pertama, deria bau. Yang kedua, deria rasa. Yang ketiga, deria pendengaran. Yang keempat, deria penglihatan. Yang kelima, deria sentuhan. Contoh pemerhatian. Berikut adalah gambar gula-gula. Deria yang sesuai untuk memerhati gula-gula adalah dengan menggunakan deria penglihatan, rasa, sentuhan dan bau. Cuba aplikasikan deria tersebut. Menghidu bunga. Apakah deria yang digunakan? Kemudian, cuba aplikasi deria yang digunakan berdasarkan gambar ini. Menjilat aiskrim. Apakah deria yang digunakan? Situasi yang terakhir, menyentuh arnab. Apakah deria yang digunakan?